I rasa this week je dah 4 cases kita dengar orang Malaysia bawa DAH, lepas tu kena tangkap. Mengikut pertuduhan Muhammad Izzat yang juga anggota Balai Polis Gamat Johor didakwa memasukkan dadah berbahaya ke badan. Belum lagi reda kes juruterbang. 3 rakyat Malaysia ditahan pula bawa 87 kg syabu dalam kereta api menuju di Hat Nyai. Malaysia kini benar-benar berdepan satu isu yang memalukan dan menggemparkan masyarakat. Kes dadah semakin menjadi perhatian, lebih-lebih lagi selepas seorang juruterbang Malaysia ditahan di Indonesia bersama puluhan ribu pil ekstasi dan dadah lain. Lebih membimbangkan, kes serupa turut berlaku baru-baru ini apabila seorang warga Malaysia ditahan di Thailand kerana disyaki terlibat dalam cubaan menyeludup dadah. Belum lagi reda kes juruterbang. 3 rakyat Malaysia ditahan pula bawa 87 kg syabu dalam kereta api menuju di Hat Nyai. Tuan-tuan dan perempuan, perkara ini agaknya berturutan, lepas satu dan seterusnya. Dalam perkembangan berasingan, seorang daripada 3 rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Thailand bersama bagasi mengandungi syabu didapati mempunyai 9 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. 3 rakyat Malaysia itu ditahan ketika cuba menyeludup 87 kg syabu bernilai 4.3 juta ringgit. Mereka diberkas ketika dalam perjalanan menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Nyai. Dadah disembunyikan dalam beg pakaian dan beg galas yang dibawa suspek. Polis Thailand percaya bahan berkenaan untuk dihantar kepada sindiket pengedaran di Malaysia. Siasatan awal mendapati setiap suspek dijanjikan upah RM8,000. Kita datang atau kita bawa ubat kan? Tak lagu mana? Tak apa. Tak apa. Nanti คือความผิดเขาคือเนี้ยจำหน่ายยาติดในโทษประเภทหนึ่งยาไอซ์เนี่ยโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อโดยผิดหมายนะแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนนะตามกฎหมายไทย kita bawa ni kata apa tapi kita mesti kita sama dah lah macam kita bawa ubat ni itu bini apa kata apa bagi dia ni bini datang naik ni pergi pausi dia kan? Nak balik dulu gitu, balik dulu doang. Itu dia tak tahu lagi. Okey, so saya dapat banyaklah DM tanya saya kes orang Malaysia yang naik kereta api dari Bangkok nak ke Malaysia dan turun stop di Hat Yai dan kena polis di Thailand tahan sebab depa ni ada bawa syabu sebanyak 87 kilo kot. Macam tu. Bernilai dalam 4 juta lebih ringgit macam tu. Jadi depa ni kena tangkap dengan polis di Thailand masa tu di stesen Hat Yai, stesen kereta api. Dan ramai pula duk komen, duk DM, duk tanya. Lepas tu tanya type apa. Cuma nasihat saya lah, tak payahlah kita tanya type apa. Dan selalunya di Thailand ni kalau kes ada setengah kes dia akan tutup muka pelaku, especially kes macam ni lah. Nasihat saya lah kan, kita tak perlulah nak tahu orang tu agama apa, bangsa apa, keturunan apa. Bagi saya perbuatan jahat tu tak kena mengena dengan apa bangsa dia, apa agama dia. Okey, semua negara, semua keturunan, semua agama ada orang baik, ada orang jahat. Okey, jadi kita tak perlulah nak ambil tahu tentang tu. Yang kita tahu adalah dadah ni adalah benda yang tak elok, dan semoga anak keturunan kita jauh dari benda macam tu. Jadi sekarang ni saya rasa kes dadah di Thailand pun agak serius jugalah. Tapi walau bagaimanapun undang-undang dia tak seteruk di Malaysia.
Dalam kejadian 29 Julai lalu, seorang juruterbang Malaysia berusia 39 tahun ditahan sejurus tiba di Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup dadah dari Malaysia. Pihak berkuasa Indonesia memaklumkan dadah yang dirampas membabitkan kira-kira 70,114 pil ekstasi dan 4 gram berat kasar metavitamin dengan nilai anggaran 60 bilion rupiah atau kira-kira 13 juta ringgit. Dalam masa seminggu, 4 orang rakyat Malaysia ditahan di negara jiran kerana kesalahan dadah. Kedua-dua negara ini mengamalkan hukuman yang ketat dan keras sekali terhadap sebarang kesalahan dadah. Seorang pemuda 22 tahun ditahan di pusat pemeriksaan Woodlands pada 1 Ogos. Jumpai di keretanya 8.6 kg ganja dan 1.5 kg ais yang bernilai hampir 1.1 juta ringgit. 3 perempuan di lapangan terbang Indonesia, Jakarta, jumpai di dalam bagasi dan dompet sedikit dadah. Mereka ke sana untuk bercuti. Sekarang pihak berkuasa di 2 negara sedang menyiasat kes ini dan hukumannya amat berat sekali, termasuk hukuman mati di Singapura. I rasa this week je dah 4 cases kita dengar orang Malaysia bawa DADAH, lepas tu kena tangkap. Oh my god, what is happening in Malaysia? Negara Malaysia ni is negara yang sangat-sangat direspect tau. Bila kita travel, you know, for our passport tu, orang luar negara tu memang respect kita tau. Tapi bila insiden-insiden macam ni jadi, kita rasa macam nama baik negara kita ni tercalar. Saya haraplah kerajaan kita, Malaysia, tolonglah ambil tindakan yang sangat-sangat tegas dengan benda ni. I hope, you know, kita tak nak dengar benda-benda macam ni lah. Okay, you know, DADAH ni memang sangat-sangat bahaya. Bukan itu sahaja, kes-kes lain yang turut berlaku di dalam negara menambah lagi kebimbangan rakyat terhadap isu dadah yang semakin serius. Dalam operasi itu, polis merampas 210.43 kg cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai 10.68 juta ringgit. Polis turut merampas peralatan memproses dadah, mesin pengisian vape serta menyita 3 kenderaan dan kesemua suspek kini direman selama 7 hari. Belum reda kes yang satu, muncul pula kes baharu. Kali ini, seorang anggota polis Malaysia turut dikaitkan dengan kes dadah. Mengikut pertuduhan Muhammad Izzat yang juga anggota Balai Polis Gamak Johor didakwa memasukkan dadah berbahaya ke badan iaitu jenis ketamin dan MDMA di bilik VIP 1 Wisma Woli Jalan Canning Estate Taman Ipoh pada jam 5.4 pagi 5 April 2026. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dibaca bersama Seksyen 38B-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda maksimum RM5,000 serta perintah pengawasan antara 2 hingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Zulkarnain Wan Asmira manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Kawaman Kebangsaan YBGK Nur Nazrah Badarudin. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dan menetapkan 26 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dalam Hub Khas KLIA bilangan 1/2026 ini, sebanyak 9 kes telah berjaya direkodkan dengan melibatkan 13 tangkapan terdiri daripada 3 lelaki tempatan, 2 perempuan tempatan, 6 lelaki warga asing dan 2 perempuan warga asing yang disyaki berperanan sebagai keldai dadah berumur antara 18 dan 53 tahun. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ini adalah bunga ganja anggaran berat 260 kg dan kokain anggaran berat 1 kg. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan ringgit Malaysia 21.26 juta dan mampu merosakkan seramai 525,000 orang yang menggunakannya. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952
Jika disabitkan kesalahan, boleh dijatuhi hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. Statistik bagi tempoh Januari hingga Julai 2026 direkodkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh yang sama tahun 2025. Jumlah tangkapan ini turut meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada tahun sebelumnya. Jumlah berat keseluruhan dadah yang dirampas ini meningkat hampir 6 kali ganda daripada 235 kg pada tahun 2025 kepada 1.3 tan bagi tahun 2026. Namun, adakah benar Malaysia mudah dimasuki sindiket dadah atau terdapat faktor lain yang menyebabkan kegiatan ini semakin berleluasa?